Oh, jenggo. Saya baik ya, geng. Jenggo, berbuih mulut. Jangan lekang sudah dengan jadi macam itu dah. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang, geng. Jumpa lagi. Okey, hari ni aku main sungai lagi. Target nak cari patin ya. Macam biasa lah. Beberapa hari kumpau, hari tu yang kena tak boleh naik, tapi video tu aku tak keluar lagi ya. Okey, hari ni aku duduk dengan Halim ah. Ya, saya. Oh, dia setik biji buah. Ni dia buah rengkeh. Tadi pagi dia boleh lampam 3 ekor, 4 ekor Halim. 4 ekor, seleh kasar-kasar ke, makan dedok. Okey, ni buah aku beli tadi, buah kecil-kecil ni. Okey. Setup aku hari tu macam ni ya. Macam ni. Oh, pecot dia pergi sangkut dah. Amboi. Kalau kita tak pergi sangkut, dia nak sangkut sangat. Kalau kita nak pergi sangkut, dia tak mau sangkut. Okey ya, buah. Macam ni lah setup aku. Seperti tapi gardenia tak ada. Hari ni aku pergi kedai dia 7-Eleven yang gardenia tak ada. Aku beli ni lah jambu bread borak tau, sandwich. Tapi dia serui sikit lah. Boleh lah, jom belasah lah. Jadi dia mau makan. Okey, jom kita ayun. Setup mu aku dah pasang siap dah. Pancang pun dah pasang siap dah. Okey, jom kita ayun. Yap. Hari ni mungkin aku duduk sampai malam kot, aku ingat. Pukul 11, 12 itu aku balik. Mata tak buat nampak macam ni lah Halim weh. Bengak bawang. Ini ke mana bawang? Ha? Bawang. Duduk dengan dia asap ni, sampai buruk apa? Tak tengok ambuk tak? Tinggal. Ambok ni duduk boleh tak? Dia tu bucuk. Ha? Bucuk dekor dia dah. Cucuk tekor. Sayang. Dah nak makan payah. Masuk ni. Cari. Anu. Tengok ayak deras tak deras belah tu. Bismillah. Piu. Ayat belah nampak yang nak kat sini tak? Ni pun tenang lah ni. Ayak tak deras ni. Angin tak ada kan? Nampak lah. Dia main tepi je. Duduk naik kena tengok. Dia lampam. Oh, nak kat sana. Kalui. Lampam pun duduk. Bobong tinggal. Makan dah lagi naik. Wandu pula. Tak apa, dia minat seni mempertahankan diri, bagi dia habis. Belajar kena rugi. Betul. Tak ada dia rugi sekupang Bismillah. Ini aku nak balik bawah sikit. Oh lemak dia pergi bersimpui pula lah. Mampus pergi dia lah. Tali aku jadi macam ni, yang musim jadi gadung keluar banyak daripada tali. Takut dia simpui pambut. Lagi depan dadak tak? Pergi dia lah. Okey, nombor 2 siap. Lagi satu last. As. Oh, no. Okey geng, satu kubur di atas Satu kubur di atas. 2 di bawah. Lah ni hak duk biasa makan, hak aku di bawah di atas tak ada sorry. Dia ni biasa makan di atas ni. Try lah tengok. Mana tahu kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siap. Saya kita ambil pasang loceng dah apa. Okey, pukul 6 lebih dah. 6 lebih dah. Aku settle dah baling semua. Batang, 2 batang. Tanu 1 batang, 3 batang. Halim 2 batang. Kalau kita tunggu je lah. Dia mau makan ke tak mau makan. Harap mau makan tu. Ni sangkut sampah ni. Saya tali naik tu. Pati makan, pati makan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kan kena. Kena geng. Sangkut sebelah. Sangkut sebelah. Alhamdulillah geng. Jangan lekang sudah. Jangan jadi macam itu dah. Sayang hari ni drag dia tak bising. Drag dia bisu. Kalau drag dia bising, menatang masuk mulut dah. Kalau drag bising syok ni. Aduh. Sayang, mai sayang. Nampak dia tekan naik atas kot. Dia tekan naik atas. Kena tak tahu ni. Okey, cantik tak kena. Cantik tak kena. Relax ni. Relax, bawa bertenang. Jangan kalang kabut. Jangan jadi macam hari tu. Oh. Hai, takkan lekat kot. Dia pelekat tunggu mana apa dah. Aduh, pelekat dah. Main keluar. Ada tunggu ke tang ni? Aduh. Pergi lekat tunggu kayu pun dah. Ikan dah tak tahu. Tak dulu. Lagi dia tekan keluar lagi baru kita pam pula. Aduh. Macam-macam songeh Sayang geng. Kalau kita rasa ikan duk tekan gitu, mungkin kemungkinan besar ikan ada lagi. Tapi ni tak rasa, dah sengap tu ya, masuk tunggui. Dan ni aku tak confident sangat. Aku pacak tinggal dulu. Biar pergi kat dia. Kalau kata ikan ada lagi, kalau dia keluar lagi aku boleh pam lain. Tapi kalau kata daripada lama sangat duk sengap begini, mana kata ikan tak ada. Kalau ikan tak ada lagi tak payah tarik pergi putui. Okey, kita tunggu lagi. Dah ni aku biar dulu ni. Ada 2 batang lagi, 2 batang. Kita tengok macam mana apa cerita lagi. Sayang. Okey geng, aku tunggu lebih kurang dalam 10 minit. Tak ada respon apa.
Duk sengap begini kok. Sengap begini kok. Lepas tu aku tarik. Dia naik. Lepas tu bila aku lepas, ladung tu turun. Buk kena tanah. Bila aku tarik cekang, ladung naik. Dia tarik tali. Bila aku lepas, ladung turun balik kena tanah. Jadi makna kata memang dia lekat tunggui. Lekat tunggui mungkin duk cabang tengah ayak kan. Lekat tunggui tu. Kai lekat di situ. Lepas tu bila aku lepas, ladung turun. Tak tahu kai tekat je lah tu. Tapi memang tak ada respon lah. Aku rasa ikan dah lekang dah. Dan ni tak boleh buat apa. Aku nak tarik bagi putih. Aku nak tarik bagi putih. Buat lain. Oh lah. Naik balik dah. Ada lagi? Udang apa? Udang. Udang. Ya udang tu. Udang galah apa ni? Itu udang lah. Udang itu. Udang. Lebih tinggi. Kau nak ambil penjuk? Udang. Ada lagi ya? Udang galah. Udang. Kita udang ya. Lekat. Udang. Oh, mata merah tu. Alhamdulillah. Udang galah geng, udang galah. Jenggung. Ada. Yes, settle. Tak tahu dah. Baiknya. Oh, jenggung. Saya baiknya geng. Jenggo, bubuih mulut. Kalia. Makan mana ni tadi? Ujung tu. Ha. Ha? Aku baling tepi ni, aku baling bawah. Kali mana tu? Selak. Ada hari tu. Ada. Lucut. Baru kat sikit. Dia ingat kat udang lah. Rasa kuk ke? Nak bau. Oh, nak bau. Baung lah. Janji nama baung. Tak bohong lah. Okey geng, pukul 11 lebih dah. Barang aku dah simpan dah. Semua dah simpan dah. Aku nak balik dah. Kecewa. Makan lah. Tak boleh nak. Dia pergi masuk tunggui kayu pula. Lain kali kita repeat lain. Aku nak balik dah. Halim duduk dah sini. Duduk dalam gelap tak nampak lah. Lepas tu mana ada. Mana ada pisau apa tu. Dia boleh lah udang galah sekok. Dia nak tunggu sampai berapa aku tak tahu lah. Esok dia cuti kan. Boleh jadi dia duduk sampai pagi. Okey apa pun. Assalamualaikum. Jumpa lagi.